Biasanya nak seperti apa ni? Nak seperti orang yang sukses, nak berjaya. Kan macam tu kan? Tak ada pula orang yang gagal, orang yang teruk, orang yang celaka, lepas tu aku nak seperti dia. Tak ada. Biasanya ini adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, yang dia belum dapat, tapi dia nak seperti orang tersebut. Ini dikira dengki tak? Dengki tak ni? Tunggu dulu. Nabi SAW melarang seseorang untuk hasad atau dengki. Iyakumul hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Kata Nabi SAW, jauhilah olehmu sifat hasad, sifat dengki. Kerana dengki boleh menghabiskan, menghapuskan, memupuskan pahala-pahala amal soleh kamu seperti mana api memakan kayu bakar. Habis semua. Apa itu dengki? Dengki iaitu berharap nikmat yang ada pada diri orang hilang dan nikmat itu pindah kepada dia. Itu yang dengki. Boleh macam tu? Haram. Tetapi kalau seandainya orang ada nikmat, dia berharap dia dapat sama seperti orang tanpa berharap orang itu hilang nikmat yang ada pada dirinya. Boleh tak? Boleh. Ini bukan dengki namanya. Ini namanya ghibtah. Apa nama dia? Ghibtah. Orang jadi doktor, aku nak jadi doktor jugalah. Maka seperti ini boleh. Tapi berharap si fulan jadi doktor, harap dia mati, aku jadi ganti jadi doktor. Tak boleh. Ini hasad. Sikit boleh, sikit tak boleh. Boleh faham?